Geng, kita sekarang dekat area India Street. Kat sini ada lukisan best-best itu. You want to see? Jom. Macam kat Penang, geng. Macam hidup je lukisan tu. Macam dekat Penang. Mungkin kita orang pernah pergi Penang ataupun Melaka, banyak lukisan macam tu. Pada mereka yang belum pernah pergi ke area waterfront tu, dekat area India Street tu ada lukisan-lukisan itu. Apa area Melaka kita pergi Melaka ke Penang, apa ada sikit tempat banyak. Apa nama lupa aku. Apa nama tempat dia? Apa nama tempat di Melaka ke apa? Art Street. Street art. Street art macam tu apa? Street artnya ada lukisan tu. Street art. Jeng. Malam ini ku sendiri. Street art. Tengok tu. Tu area apa nama tu? Elektra. Lukisan. Nice. Kita pergi tengok pas. Juga ada orang mengamen. Di dekat ujung situ Elektra House. Kita orang boleh beri barang-barang macam seluar, baju, barang bekas dekat sini. Elektra House. Mana ya? Tu kira tu lama tu, geng. Aku rasa berbelas tahun dah. Kira tu. Ada orang jual macam street art dekat Melaka. Jual. Kita sekarang masuk ke area India Street. Jom. Sini tu, situ. Belakang. Jom kita jalan belakang. Dekat India Street. Tapi India Street dah mau tutup lah. Time tu dah mau close dah, mau close. Sekarang pukul 5.15. Belum lagi. Kita berada kat India Street. India Street. Siapa pernah pergi situ? India Street. Banyak-banyak baju esok, geng. India Street. Baju raya. Yes, we have a lot of baju kat situ. Kita berada dekat India Street tu. Daripada belakang tadi kita masuk ke India Street. Let's go. Boleh. Ni ada jual makanan minuman juga. Banyak baju-baju kat sini, geng. India Street. Tu salah satu tempat kira kita tu ada lagi lukisannya. Jom aku bawa kita orang art yang dia lukis kat situ, kacak-kacak lah. Dia tempek-kan tu. Bertempek-tempek. Aku sih pernah masuk jalan tu. First time aku masuk area tu. Let's explore. Tu apa tu? Balai polis kah? Balai polis tu. Sebelah tu. Kita pergi situ, ya. We go this way. Should be okay lah. Tempat yang mungkin kita orang didn't expect dekat Kuching tu. Tu betul-betul zinc bah tu. Betul-betul zinc ya. Bukan zinc bula-bula. Jom. Tu India Street. Mungkin kita orang nak beli barang-barang dekat situ. It's a lot of thing lah. Baju-baju. Barang makan pun ada tapi ujung-ujung. So baju-baju. India Street. Pada zaman-zaman sekolah dulu selalu pergi situ beli barang-barang situ. Let's go. Kita masuk dekat area selok tu. Tu baju ibang. Wah, banyak baju ni. Baju ni cantik, guys. Kita sekarang berada di hadapan Mahkamah Lama. Old Court Mahkamah Lama. So sekarang kita berada dekat area waterfront.
keluar daripada India Street tadi. This is the view how it look like dekat area waterfront. Tu ada jual aiskrim Gula Apong. Tu Dun Dewan Undangan Negeri. Jom kita jalan sat. Tu aiskrim Gula Apong. Gula Apong. This one is ice cream Gula Apong yang famous dekat sini, geng. Sangat-sangat famous. Okay. Tu Masjid Terapung depan tu. Geng, siapa nak naik sampan boleh, geng. Sampan. Ya, siapa nak mau naik sampan kat sini. Pulang balik. Okay, siapa nak naik sampan boleh. Depan saya ni Masjid Terapung Kuching. Apa nama masjid ni? Siapa nak naik sampan pun boleh. Nah, Celuk Muari. Okay, jom kita nak balik ke kereta lepas ni. Alright, kita masih kat sini. Nak menuju ke depan. What is there? Ni masjid, geng. Ni pasal lama tu semua. Kita serang burung, guys. Serang burung. Serang burung. Hai. Ya, lukisan. Okay, so kita nak balik ke tempat kita parking kereta tadi, yang pemula-mula kita jalan tu. India Street kat sini. So kita nak tengok apa makanan yang ada dalam open air tu. Itu namanya open air, kan? This is open air. Ya, terkenal dengan nama dia open air. Dalam tu banyak makanan-makanan dan sebelah sini ada seafood. This area is seafood. Namanya open air. Tu the most legend. Open air. Tempat makan open air paling legend dia. Mu ada tu. Open air. Golok mi. Yeah, hello. Hello. Mau order. Golok mi kucing. Yeah. Seafood. Okay guys, kita sekarang nak review. Orang bercakap tempat ni viral sikit. So let's go find out what is the viral about the Kolomi. Dia cakap 40 years already lah. Berapa tahun? 40 years already. More than 40 years tau. Ini masih kecil lah. Belum lahir lagi oh. Oh, tengok. Why they call this one legend? This is because the because. Jadi yang ke? Ini memang jadi ya. Untuk buka jam berapa? Pukul 5 tadi. 5 tadi? Ya, berapa jam? 5. 5 lah? Ya. Itu dia. Jackie Chan ini. Jackie Chan. Ini Kolomi merah. Ya.
follow me. Yeah. The secret of dia punya tu, what I call that, Itu minyak. minyak. Ni. Ya. This is the secret recipe. Ya. Nanti bikin cantik-cantik. kasih. Cantik-cantik. Ya. Mesti bikin cantik-cantik. Ya. Kita order untuk geng kita. Dia orang akan pemukbang nanti kan. Oh, sos dia. Ni depan Electra House ni. Electra House. Yang tak pernah datang, come over here. Confirm sedap dia orang cakap. Confirm. Itu Char Kway Teow belum buka? Belum. Belum. Ya, kuih belum datang. Oh, ni dia. Dia ada campur. Oh. Ni campur ni hancur juga kan? 要几姜，要几姜。 Kung Fu. Steady jaga. Sekarang belum rapi lah. Ya. Ya. Ada sup kan? 啊， Hai, satu ni je. Kita nak review untuk kawan kita ni. Dia punya sup, dia punya cili ambil sendiri. Ada lada lagi. Ada lada lagi. Tu Char Kway Teow belum buka. Ya. Ya, kuih belum datang. Belum datang. Ya. Ni ada orang buat Char Kway Teow di sini. Okay, so thank you. Thank you. Thank you. Ya, di harga dia. Alright, follow me. Malaysian Book of Record, geng. Tengok. Sui-sui lah. Thank you. Alright, so let's go. Kita tengok apa yang ada kat sana. 这讲老保进来了多。 Ayo. Bukan lihai, bukan biasa. Biasa. Dah biasa kau. Ya, 40 tahun sudah bikin. Hai, geng. Dah biasa, geng. 这头这是包 Dia tapau. 多少钱一杯？哦，要打包。 一包两多少？要。 Okay. 你这样的话，米的话可能才成。OK。 Easy. Oh, ni baru busy. Tengok ini.